kawan-kawan, hari ni ada Cherry Tigo. Okey, Cherry Tigo upgrade phone kunci. Okey, apa maksud phone kunci ya? You tak perlu pakai original biar kunci bawa dia keluar, pakai phone saja. Kita ni sistem ada tekat kereta, dia automatic buka pintu. Okey, sekarang kita tekat kereta. Tengok, dia automatic buka pintu. Atau kita jangan jauh, dia automatic tutup pintu. Okey, automatic lock. Okey, so kita upgrade phone kunci, dia ada di sistem. Nampak tak? Dia automatic lock. So you boleh pakai button, tekan dia buka, atau tekan button tutup pun boleh. Buka belakang punya itu power dome boleh. Okey, sekarang original kunci kita letak sini. Okey, ni original biar kunci. Kita letak sini ya. Okey, kita sekarang cuba buka, tekan button buka. Okey, buka pintu. Lepas tu kita cuba. Okey, kita cuba cara tekan push start button. Bom boleh start. So boleh upgrade phone kunci. Sudah upgrade phone kunci, you pakai handphone saja, keluar, buka pintu, tutup pintu, tekan push start button pun boleh. Okey, so kawan-kawan siapa nak upgrade punya, boleh cari ayah. Ni kereta Cherry Tigo.